bukan untuk orang Islam. Bukan. Walaupun orang Islam ada yang masuk neraka, tapi neraka bukan untuk orang Islam, untuk orang kafir. Tak kira kafir Malaysia ke Singapura ke Thailand ke, tak ada boleh sebut kafir, ahli neraka. Tujuan awak buat neraka untuk orang kafir. Baik lagu mana pun masuk neraka. Orang kafir. Jangan mati dalam kafir. Orang Islam jahat lagu mana pun tidak layak masuk neraka. Kerana ada satu ayat, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Taklah kamu semua takut kepada neraka. Takut, jangan main-main, jangan pura dia. Takutlah kamu. Api dan unggun-unggunnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Untuk siapa kami buat neraka ni? Untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Jadi akan dimasukkan orang kafir ke dalam neraka kerana Allah nak azab. Dan enggak. Kafir itu dari perkataan kufrun, maknanya engkar, keras kerau, tak mau terima Allah sebagai Okey. Okey, tempatnya kami bakal sini azab. Ada pun kata ulama, masuknya orang Islam kalau masuk neraka, na'udzubillah, bukan nak azab. Kerana Allah kasih sayang orang Islam, tapi nak tanggalkan dosa. Okey. Macam orang masuk komando, di kursus komando sama tak kursi jururawat? Kursus jururawat macam mana? Duduk kat teduh mo. Komando ni dia lepor daripada kapal terbang, jatuh dalam sungai, kena duduk dalam sungai seminggu. Ni duduk dalam sungai tu kena makan apa benda berada kat katok ketan impor korek lah. Tak boleh naik, duduk dalam sungai tu. Seminggu duduk dalam sungai. Jadi komando. Padang tidur dalam seluk gitu. Supaya apa? Supaya kaki jadi hebat. Betul tak? Dia tak sama macam kursus pengangkat jamburi. Begitulah. Bukan dia nak seksa, nak suruh jadi molek. Kenapa? Kerana nak masuk syurga. Kerana nak masuk syurga lah kita kena masuk neraka. Kita kenapa? Orang yang ada dosa. Sebab apa? Sebab di syurga tak terima benda kotor. Dosa tu kotor. Kita naik cedor, pupuk penuh atas kepala, ditah kubah 4 ekor atas tekor. Taik lembu penuh atas dada. Rupuk-rupuk penuh nak masuk istana Cinere. Boleh tak masuk? Tak boleh. Saja kata tunggu kejap nak panggil dia kobang. Lagi. Tu padahal makhluk ke. Tak layak dah kita nak masuk. Betul tak? Apatah lagi syurga Allah. Jadi kena bersih dulu. Kalau nak masuk kena bersih. Bersih dia ada 5 cara. 2 dalam dunia, 3 di akhirat. Dalam dunia mana bersih? Nombor 1 taubat. Nombor 2 amal soleh. Jadi bersih. Taubat ada ibu anil zambi kaman la zambalah. Siapa yang bertaubat jadilah tidak ada dosa. Yang kedua dalam dunia amal saleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Siapa melakukan amal saleh, Allah terima amalnya, Allah ampunkan dosanya yang lepas. 3 di akhirat. Apa dia? Nombor 1 dapat keampunan Allah. Walaupun dia mati dalam keadaan berzina, berjudi, minum arak dan sebagainya, tapi bangun di akhirat Allah ampun dia. Kosong juga masuk syurga. Yang keempat, dapat syafaat Nabi. Tak dapat keampunan Allah, tapi dapat syafaat Nabi. Hak patut masuk neraka, tak masuk, masuk dalam syurga. Syafaat Nabi. Yang kelima ni, dahsyat sikit. 2 tadi dia tak buat. 2 akhirat tak dapat, dapat last kali. Last kali bila? Masuk washing machine api neraka. Basuh dulu dalam tu. Tak lama adalah 50,000 tahun dulu dalam tu, keluar lah. Faham lagi? Katanya bomba, orang yang mati terbakar 6 minit duduk dalam api, mati. Okey, gelepor kakak terbakar tu 6 minit biasanya mati. Kesakitan. Lemah dan sebagainya. Dah bayang lah. Orang yang paling ringan sekali azabnya dalam neraka ada seorang lelaki. Dia ni paling ringan dalam neraka. Allah beri dia paling ringan. Okey, dia kafir, dia paling ringan. Apa dia azab dia? Dia hanya diberi pakai sepasang kasut daripada api neraka. Seluar dah pakai, baju dah pakai, kasut dia. Bila dia pakai, mendelebok otak dia. Seperti bubur dalam periuk. Terlapor panah kasut. Dia kata dia paling azab dalam neraka. Nabi kata dia paling ringan. Yang kita tanah orang, tukar nama kita. PT orang 40,000 dah raya. Scan situ, scan sini. Kolibar orang tu. Orang tu guguk lebong orang dong kapal. Kapal tipu PT orang macam Haji Alang. Haji Alang bang PT orang le gong tu nasi. Tu nasi bang PT orang belum bila.
bila bahasa kakak sedih. Lagi macam-macam hal kita ni. Nah, lepas tu kena banyak istighfar minta ampun pada Allah. Dah heran dosa kita banyak. Tak, kerana dia